Pertama tuan semua, kalau kita duduk sendiri, kalau kita duduk sendirian, duduk seorang-seorang tuan semua, apa kita kena jaga tuan semua? Kita kena jaga fikiran kita. Timbul masalah. Diasak-asak dengan masalah apa tuan semua? Jaga perasaan kita. Yang keempat tuan semua, ketika kita mencapai kejayaan, ketika tiga tadi ni campur satu lagi, iaitu sekiranya kita sampai kejayaan, kita sukses dalam hidup kita. Jadi tuan semua, bila kita mencapaikan kejayaan, kita capai kan kesuksesan kita, maka apa kita jaga? Jaga ego kita semua. Jaga ego kita.